Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Jumpa lagi kita di channel Aku Boleh Buat. Okey, selamat Hari Raya Haji kepada semua guys. Okey, hari ini saya nak tukar spring Azia kesayangan saya. Baru ni saya pasang adjustable belakang lah. Saya nak tukar spring belakang. Sebab belakang saya ambil spring 4K. Jadi tak selesa lah untuk saya. Jadi saya nak pakai yang dia punya standard size, iaitu 3K. Okey, ni saya dah beli brand Tech 3K. Dia punya ketinggian dia 250. Okey guys, saya nak tukar, nak ganti yang saya pakai sekarang 4K, sama dengan yang depan punya. Okey, memang ada rasa keras lah. Okey guys, jom kita tukar. Okey guys, untuk buka dia punya absorber belakang, korang buka dia punya skru atas ni satu, dan skru bawah tu satu. Dua batang skru je. Saya tak tunjuk lah, sebabnya kalau kau nak tengok cara buka pasang absorber ni, boleh tengok video yang lepas. Alright guys. Okay guys, saya dah keluarkan absorber. Senang je. Skru kat atas ni dengan skru dekat bawah tu. Okay, skru bawah ni. Dan saya tak cabut tayar pun. Okay, kita buka dulu skru belah atas, cabut. Lepas tu kita buka nut dia punya yang bawah ni. Lepas tu kita jack. Kita jack kereta. Lepas tu kita keluarkan dia punya skru kat bawah ni, dan boleh tarik keluar lah dia punya absorber. Okay guys, sekarang saya nak tukar spring. Okay guys, ni yang standard pada absorber. Dia standard absorber, saya beli yang 400, sama dengan depan. Tapi dia punya ketinggian ni tak ada pilihan. Okay, untuk adjustable saya beli tu, ketinggian dia 220. Yang ni saya ambil yang panjang sekali lah, sebab saya nak lembut sikit. 250. Alright guys, ni perbezaan dia, nampak lah. Ini memang nampak sikit dia punya tebal, ini halus sikit. Okay guys, jom pasang. Okay, ada tulisan dia, tak terbalik lah. Yang ini saya kena setting pasang dulu, kita tengok tinggi dia macam mana. Untuk yang asal ni, tinggi dia 2 jari ketak. Saya nak longgarkan sikit, bagi 2 jari longgar ataupun 3 jari ketak. Okay, masuk ni, pasang punya cover ni. Tu nak dia, nak 17. Okay guys, dah siap pasang. Dan dia punya, saya kata saya nak tengok dulu dia punya ketinggian dia. Memang 2 jari longgar, 3 jari ni dia ketat. Okay, cantik lah. Okay, sebab saya pun tak nak rendah sangat, menyusahkan. Okay guys, saya nak test dulu dia punya rasa dia macam mana. Pakai spring 4K tu memang keras lah. Okay,
Alright guys, itu saja video untuk kali ini. Harap memberi manfaat. Jumpa lagi jika berkesempatan. Bye bye.